Aduh, susah sikit soalan ni. Aku dah 1 jam dah nak try buat ni. Tapi susah tu. Shit lah. Woi, asal kau pergi ketuk manja tu? Aku baru beli manja tu. Kau jangan tiba-tiba nak rosakkan pula. Kau nanti membazir duit aku. Tahulah aku dia baru gaji 30,000. Kau jangan rosakkan pula. Aduh, bukan apa weh. Kau tengoklah soalan ni. Susah sangat. Aku baru je jawab satu soalan. Ini yang 2 soalan ni. Susah gila. Tak apalah. Aku rasa kalau kau stress sangat, kau try cuba main mainan ni. Mainan apa tu? Jap. By the way kan, asal kau tiba-tiba pakai headphone pula ni? Alah, sebab salah watak. Aku ni asyik guna watak kau je. Gunalah watak aku sendiri lah pula. Dah lah. Ambil ni. Ui. Asal kau bagi aku Infinite Cube pula ni? Itulah Infinite Cube. Dia boleh reduce kau punya stress dengan reduce kau punya headache. Jadi kalau kau rasa pening ke, stress ke, tak payah risau. Kau guna je Infinite Cube tu dan kau main dah sehingga benda tu boleh reduce dalam kepala otak kau. Ush, macam best je Infinite Cube ni. Aku try buka lah. Boleh tak? Ikut sekating kau lah. Kalau kau nak buka, buka lah. Kau tak nak buka, tak apa. Aku buka sekarang lah. Macam ni je. Dia pusing. Macam main macam shape lah. Macam rectangle shape. Rectangle shape. Lepas tu square shape. Ui, best betul lah. Aku suka tu. Best betul lah Infinite Cube ni. Aku rasa macam aku dah tak stres dah. Dah lah aku sambung buat matematik dulu. Bye doh. Woi, terima kasihnya mana? Tak apalah. Korang, kalau korang nak beli juga Infinite Cube tu, korang boleh beli dekat Eco Shop, Mr. DIY, ataupun kalau korang nak murah, korang boleh beli dekat Shopee. Beli sekarang.